Assalamualaikum guys. Halamak. Okey guys, ini kita punya rose guys. Rose yang jenis wangi lah guys ni. Wangi, sangat wangi guys. Kuat bau dia. Okey, jom kita bilang dia punya bunga guys. Jom tengok. Bunga yang dah kembang ada 3 rasanya. Okey, kat sini 1 yang dah kembang lah. Yang ni dah nak habis dah kembang dia. Yang ni pun baru nak kembang. Okey, kita bilang dia punya yang kucuk bunga ni kan. Okey, kita mula dari bawah. Dari bawah. Alamak. Okey, ni 1, 2, 3 ni 4. Ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Halamak. Banyak ni guys, 10. Mungkin ada lagi sebelah dalam tu. Kita tak nampak. Okey, total dia bunga yang kucuk bunga tu ada 10 guys. Halamak. Saya tak pakai baja apa ni? Baja bunga lah orang kata kan. Saya pakai baja sayur guys. Foria. Baja sayur Foria. Baja kesuburan. Memang terbaik lah baja ni. Macam tu guys. Dia multi purpose guys baja tu. Saya untuk 1 titik 2 titik saya letak dalam bekas besar ni. Ni berapa ni guys? 1000 1 ml lah. 1 ml ni saya letak 2 atau 3 titik. Saya spray setiap seminggu guys. Seminggu sekali. Saya spray direct lah dekat daun dia, daun, batang, macam tu guys. Saya tak letak dalam air kat bawah tu lah. Kan sebab yang ni semua hidroponik ni guys. Saya tak letak dalam air. Saya spray terus direct. Memang mujarab guys. Alamak, nampak macam pokok ni bercabang-cabang dah. Tu bunga dia. Tu dia punya kucuk bunga pun tumbuh balik ni. Cepat tumbuh ni guys. Dah mati bunga dia ni, tumbuh yang baru pula. Alamak. Ni pun cantik besar. Hari tu dia macam dia macam nak mati macam tu lah. Sebab ni dah besar sangat, dah tua dah ni. Dah tua sangat dah. Ni baru tanam dari kerata batang. Cincau hitam guys. Yang besar ni sebab saya spray Foria tu lah, jadi besar kan. Yang ni tak spray jadi kecil. Ada beza tu. Alamak. Allah. Ni pokok halau nyamuk ni guys. Halau nyamuk. Besar guys. Yang pokok ni saya tak lepas-lepas nak tanam dari kerata batang guys. Alamak. Dah tak ada dah kulat-kulat putih. Ni pun 1 ni tengah. Ni. Hui, halamak, ada 3 lah. 1 ganti ni ada 3. 1, 2, 3. Betapa. Oh, ni kerinting ni. Kenapa ni kerinting ni?
ada serangan ulat lain pula ke? Ni pun kita punya rose yang kita tut hari tu kan, tak jadi guys. Kita banyak kali dah tut tak jadi. Tak tahu macam mana nak tut tu kan. Tapi bunga dia sentiasa berbunga lah guys. Tu ni ada lagi. Ni ada lagi. Ni ada lagi. Halamak. Ni bila nak ni dah keluar dah bunga dia. Bunga dia warna hijau guys. Tu. Cantik kan guys. Tu. Bunga dia warna hijau. Okey, sekarang tu kan sejuk. Tidur pun sejuk kan. Sebelum ni panas. Ni guys. Tengok ni guys. Alamak. Ini cantik ni guys kalau buat macam ni guys. Tuh, tengok. Tuh, nampak tak? Ni pokok apa? Kan pokok ni orang letak macam ni kan. Tanduk rusa guys. Tu dia punya kepala dia ni. Kepala dia. Kan orang selalu letak macam ni atau terbalikkan dia lah kan. Macam ni macam ni. Jadi kita buat bolakan dia. Cantik tak guys? Macam tu. Bila kita bola macam ni, korang boleh lah nak tampal macam ni boleh, letak macam ni pun boleh. Ikut suka hati lah. Dia fleksibel. Memang halamak. Memang baiklah. Saya buat letak macam ni lah. Ni air dia. Tu saya letak je macam ni. Pandai-pandailah dia minum macam mana. Walaupun akar dia tak ada kat bawah. Sebab air kan dia naik atas, disejat oleh matahari kan. Jadi tak payah sumbu pun dia akan naik kak. Macam tu lah. Okey, yang ni induk lah. Kita beli RM8 guys. 10 warna. Lepas tu kita tanam balik semula. Mana kita beli tu, kita terus potong dan tanam balik semula. Ni guys, kita tanam. Kita buat hidroponik lah guys. Alamak. Kita buat hidroponik. Jadi kita tak payahlah siram hari-hari guys. Kita biar je lah. Kebaikan hidroponik guys, untuk tanam pokok-pokok yang baru kan. Ni contoh kan. Alamak, yang ni bukan hidroponik guys, tapi hidup sejahtera. Ni pokok. Pokok dia. Pokok ni tak perlu air banyak. Jadi saya tak buatlah hidroponik. Ni macam pokok ni. Pokok ni saya tanam balik ni guys. Ni ulam pegaga guys. Pokok ni saya tanam balik. Mana dia? Tu. Ni. Yang ni dia punya induk. Yang ni saya tanam balik lah. Saya buat hidroponik. Jadi bila kita buat hidroponik, kita tak payahlah nak siram hari-hari tu kan. Penjagaan rapi tu tak ada dah. Hilang dah dari hidup kita. Tu dia guys. Penjagaan rapi untuk anak pokok tu tak ada dah guys. Jadi kita penjagaan dia jarak-jarak sikit lah. Dah tak ada rapi dah. Dia jadi macam 3 hari sekali, 4 hari sekali. Kita tengok air je lah. Atau seminggu sekali tu kita letak
baja foria tu. Anak-anak pokok pun saya letak je baja foria tu guys. Ni anak pokok berkera guys. Tu atas tanah guys. Atas tanah. Orang kata dia tak boleh duduk atas tanah biasa macam tu kan. Kita hentam je. Hentam. Dah lah atas tanah. Ni dah lah atas tanah guys. Tu. Ni elok-elok je guys ada ni. Tu nak tumbuh dah. Dia punya perut kera guys. Dah lah atas tanah. Hidroponik pula guys. Tu. Okey je guys. Tak ada masalah guys. Kita yalah, mula-mula kita buat hidroponik tu memang tak jadi kan guys. Tapi bila kita dah terbiasa buat kan. Alamak, memang ajaib bin ajaib. Jadi terus. Orang kata bila jadi tu, alamak, jadi masa tu jadi lapang balik lah. Tak banyak guna masa dekat menanam pokok ni kan. Jadi kita banyak masa untuk melihat pokok. Mengharungi pokok. Mengharungi apa kataan tu? Melihat pokok. Mempesona pokok. Macam tu guys. Alamak, jom kita pergi dekat ayam pula guys. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.